Hello guys, hari ni saya nak unbox sebuah kamera yang kecil dan compact, iaitu keluaran DJI Osmo Action 6. Ini kamera yang terbaru. Kalau kita banding sebelum ni dia 5 Pro, ini Action 6, iaitu kelebihan dia boleh ambil low light. Low light pun kita boleh ambil dengan terang. Okey, Osmo Action 6 ni dia punya sensor ni 1.1 inci. Dia besar, lebar. Lepas tu dia aperture dia ada 2 sampai 4. Dan yang ketiga, bateri dia boleh tahan lama 4 jam. Suara dia mic built-in tu memang kuat, dan juga kalau kita pakai extra mic, dia boleh sync dengan dia punya body pakai wireless. Okey, yang ke 5, dia punya built-in storage ada 50GB. 50GB tanpa SD card pun kita boleh ambil. Sebab apa? Dalam tu pun dah ada 50GB built-in storage. Yang ke-6, ia boleh dibawa berenang atau scuba, snorkeling sehingga 20 meter. Dia waterproof 20 meter. Okey, hari ni kita nak unbox dia. Okey, ini dia. Ini barang-barang yang ada dalam tu. Okey, untuk pengetahuan anda juga, ini adalah package combo. Package combo ni dia ada 3 biji bateri dan juga dia ada 1 stick. Kalau package standard, dia ada stick dan juga bateri. Dia cuma bagi 1 bateri saja. Okey, yang ni dia ada 3 biji bateri combo set. Okey, yang pertama kita tengok dia ada barang-barang yang ada dalam ni. Okey, ini charger, USB charger. Charger dia, ini kabel. Okey, dia ada bagi skru ni, ada 2 batang skru. Okey, 2 batang skru ni. Okey, ini menu dia, manual macam mana cara-cara penggunaan dia. Cara-cara penggunaan kita boleh study kat sini, kita boleh tengok kat sini. Dia juga ada bagi dia punya QR untuk kita nak tengok macam mana cara penggunaan dia. Okey, dia ada 3 bateri Bateri ni dia ada 1950 mAh. Dia memang tahan. Bateri ni boleh tahan sehingga 4 jam. Ini dia bateri dia, 3 biji bateri. Ini cuma ada dalam combo set. Kalau kita beli combo set, dia ada bagi 3 biji bateri dan juga dia punya charger. Ini adalah adapter untuk kita nak letak dekat helmet. Kalau kita nak letak dekat helmet, kita boleh pakai ni. Untuk nak letak helmet ataupun tempat-tempat yang melengkung, bentuk melengkung. Okey, ini dia punya okey, ini dia punya clip ni. Clip ni dia lain sikit. Dia bukannya jenis screw type, tetapi ini dia jenis clip clip dan juga magnetic. Dia akan lekat pada body. Dia ada magnetic. Clip dia jenis clip macam ni. Okey, dia ada bagi 2 set, 2 unit. 2 unit.
Okey. Ini adalah stick yang panjang ya. Stick yang panjang, dia boleh ditarik. Stick yang panjang, dia boleh tarik. Kalau tak salah saya, stick ni dia panjang dia 1.5 meter. Stick ni dia panjang dia 1.5 meter. Yang ini kamera. Okey, kamera ni kelebihan dia 1.1 inci dia punya sensor dia. Macam biasa, tekan dan tolak. Ini adalah untuk bateri, untuk masukkan bateri dan juga SD card. SD card walaupun dia dah ada 50 GB, 50 GB built-in 50 GB, mungkin 50 GB tu tak cukup. Kita boleh pakai SD card, extra SD card. Okey, ni dia punya lens. Okey. Okey, ini dia bagi untuk nak pakai extra mic. Kalau kita nak pakai extra mic third party, kita boleh cucuk terus kat sini. Extra mic third party, dia boleh cucuk kat sini terus. Tetapi kalau kita pakai brand mic berjenama DG juga, kita boleh pakai wireless ke body. Kalau pakai third party, kita boleh cucuk kat sini. Kalau third party, kita boleh cucuk kat sini. Kat sini juga, kalau nak charge direct pun, kita boleh pakai sini. Pakai kabel USB. Ini button untuk on off. Ini adalah button untuk recording. Dan kamera ni juga boleh record menggunakan wave tangan. Kalau kita nak pakai wave tangan pun boleh, nak guna suara pun boleh. Kalau kita nak guna suara, kita boleh setting kat situ, tekan suara. Bila kita nak record, kita cakap start recording, dia akan start recording. Stop recording, dia akan stop recording. Inilah barang-barang yang ada dalam combo package, iaitu satu unit kamera, satu stick, ini charger dia dengan 3 biji bateri ya, 3 biji bateri. Lepas tu skru ni, kabel. Okey, sekarang saya nak tunjuk pada anda mic. Ini adalah mic DG mic mini yang saya beli extra. Saya beli sebiji je sebab saya nak buat video-video travel. Untuk kegunaan saya sendiri, satu mic cukup. Jadi saya beli sebiji saja DJI mini, yang mana kita boleh pair terus dengan body. Okey, ini dia datang sekali dengan bag. Mic ni, DJI mic mini ni, dia datang sekali dalam bag ni. Okey, dalam ni dia bagi, ini adalah untuk bunyi luaran. Ini bulu-bulu ni untuk mengurangkan bunyi luaran. Okey, ini dia punya tempat charge, tempat letak mic untuk di-charge. Ini dia tempat nak letak mic untuk di-charge, pakai kabel USB juga. Kabel ni cucuk kat sini untuk nak charge. Dia dalam ni pun ada satu kabel. Okey, satu unit mic. Okey, mic ni ini adalah switch untuk on off. Kita tekan je, dia akan on. Kita tekan button ni, dia akan on. Okey, ni dia tak boleh on sebab apa? Bateri belum charge lagi. Okey, ni button untuk on off. Yang ni untuk kita nak sync ataupun pairing dengan body kamera. Okey. Yang ni kita boleh pairing dengan, yang ni tak payah pakai kabel lah, tak pakai kabel. Terus je kita sync dengan kamera, dengan body. Kalau jenama yang sama, jenama DJI juga. Jadi
Cuma kalau third party baru kita pakai cucuk kat sini. Kalau mic jenis third party. Ini adalah kamera dengan mic yang saya baru beli. Kalau anda suka video saya, anda tolong bagi like dan juga subscribe channel saya. Terima kasih.